Muzdalifah merupakan salah satu daripada tempat yang pernah disinggahi oleh baginda Nabi SAW dalam perjalanan Hajjatul Wada. Dalam peristiwa Hajjatul Wada, Nabi SAW bergerak daripada bumi Arafah setelah maghrib dan Nabi SAW telah sampai di bumi Muzdalifah dan melaksanakan salat secara jamak takhir. Bahkan bumi Muzdalifah cukup istimewa kerana Allah sebutkan dirinya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya, "Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram." Apabila kamu bertolak daripada Arafah, maka ingatlah Allah di Masy'aril Haram, itulah dia di Muzdalifah. Ketika mana berada di Muzdalifah, ia merupakan malam 10 Zulhijjah. Maksudnya ia adalah malam hari raya. Maka kata para ulama, pada waktu tersebut kita berada di malam yang baik, malam mustajab doa, malam hari raya. Dan kita berada di tempat yang mulia, tempat mustajab doa, bumi Muzdalifah. Maka perbanyakkan untuk kita berzikir dan melaksanakan ibadah salat dan berdoa kerana kita ada menghimpunkan dua kemuliaan pada waktu tersebut. Kemuliaan tempat, Muzdalifah, dan kemuliaan masa malam hari raya. Ada yang merasakan tak ada apa-apanya di Muzdalifah. Itu satu perkara yang sangat merugikan kerana ia merupakan tempat yang mulia yang pernah Nabi SAW hadir padanya, dan di sana ada waktu dan tempat mustajabnya berdoa. Itulah dia di Muzdalifah. Dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disunatkan untuk kita mengutip batu di Muzdalifah. Sekurang-kurangnya ataupun sunatnya 7 biji batu. Dan kalau kita nak menyempurnakan sehingga lontaran terakhir pada 13 Zulhijjah, jumlah keseluruhannya adalah 70 biji batu. Muzdalifah kedudukannya berada di antara Arafah dan juga Mina. Dan yang menjadi pemisah dirinya dengan Mina adalah satu lembah yang dipanggil sebagai Wadi Muhassir. Wadi Muhassir telah menjadi satu tempat saksi peristiwa besar ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentera Abrahah. Kita telah membaca kisah bagaimana tentera Abrahah yang mana mereka telah menaiki gajah, yang mana mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kawanan burung, yang mana peristiwa ini telah dirakamkan di dalam surah yang diberi nama Surah Al-Fil. Dan peristiwa itu telah berlaku di Wadi Muhassir yang kedudukannya bersebelahan dengan Muzdalifah. Sangat banyak peristiwa-peristiwa besar telah berlaku di Muzdalifah, Wadi Muhassir dan Mina, menunjukkan tempat ini sangat mulia dan wajar dan sepatutnya dikunjungi dan dihadiri oleh orang-orang menunaikan ibadah haji ataupun orang-orang yang hadir untuk menziarahi kota Mekah Al-Mukarramah.